Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya nak tunjukkan berkaitan nak buat poster, ada teks, ada gambar dan ada background menggunakan ChatGPT. Okey. Gambar masuk dalam ChatGPT. Kemudian di bahagian tambah, add photo file. Okey, kita cari akaun kita dah. Yang ada dua gambar lah. Contohnya kita nak masukkan satu poster, control, satu lagi background. Okey, dua ni kita nak masuk. Klik open. Kemudian kita masukkan sini, buatkan saya poster dalam bentuk landscape. Okey, masukkan. Contohnya tajuk bengkel pembinaan aplikasi tempahan bilik. Contoh dah. Kemudian tarikh, contoh 27 Jun 2026, hari Sabtu. Kemudian masa 9:30 malam. Kemudian penceramah Cikgu Sarip. Kemudian kita kena maklum gambar kita tu nak letak di bahagian sebelah kanan ataupun kiri. Cikgu Sarip, gambar saya, gambar ataupun foto penceramah berada di sebelah kanan, contoh. Okey. Kemudian di bahagian tambah ni, klik ambil create image. Dan kita boleh send lah. Klik send prompt. Klik send. Okey, kita tunggu dia sedang generate gambar. Nanti dia akan ada gambar berada di sebelah kanan dan tajuk-tajuk yang ni dia akan susun sendiri dah. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, saya pause sekejap. Tunggu dia siap. Jana. Creating image. Okey, nampak dah siap. Ni klik. Ni dah siap lah dia buat. Kalau kita nak macam poster gambar kita ni kecil, tambah lagi. Kecilkan saiz poster gambar lah. Kecilkan saiz foto saya. Hantar semula. Kalau nak tambah apa-apa boleh masukkan lagi. Contohnya pautan pendaftaran apa dia. Okey. Dan kemudian kita hantar lagi. Nanti dia akan jana semula lah gambar tadi. Dia nak kecilkan saiz foto ni besar sangat. Boleh kecilkan. Ataupun kita nak potret pula. Poster ni dalam bentuk futuristic. Boleh tambah. Okey, sedang jana semula. Okey, saya pause sekejap. Okey, dah siap jana. Okey, ini adalah hasilnya. Okey, selesai untuk kita buat poster. Ada teks, ada gambar. Kita dah gabungkan lah. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Kita boleh download, boleh share ataupun boleh download lah. Okey, ini adalah poster yang dihasilkan menggunakan ChatGPT, gabungan gambar, teks dan sebagainya lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.